jawapan yang lawak, kita tak akan ajak dia pergi ring. Oh, ni senang cakap. Kita cakap direct je lah. Kaki-kaki Ampu ni sepanjang 16 tahun sebagai ahli Malaysia Institute of Management ni, mana nak tackle tu? Ini soalan yang mencabar ni, yang soalan mencabar. Tapi kalau jawapan yang lawak, kita tak akan ajak dia pergi ring. Kita tak akan ajak dia pergi ring kan. Cuma yang step dia yang pertama, kita perlu kenal pasti siapa individu tersebut. Yang pertama. Langkah kedua ataupun step seterusnya adalah sebolehnya kita jaga jarak. Okey. Contoh bukan betul. Contoh. Katakan Cik Farizal yang negatif tadi kaki bodek. Saya dah tahu dah dia contoh. Jadi bila perhubungan dengan Cik Farizal, kalau tak ada apa-apa yang berkaitan kerja, tak perlulah saya nak jumpa Cik Farizal. Contoh waktu lunch kan. Contoh lepas ni Cik Farizal ajak Cik Wan, jom kita pergi lunch sama. Tak apalah Cik Farizal, saya ada urusan lain. Kita jaga jarak yang tu.